ikut. Mari. Selalunya petang macam ni. Lepas main kita. Kita tak pergi ngaji. Mesti ustaz tunggu kita. Yalah. Sedapnya. Kasihan budak-budak tu tunggu. Habis lalu orang. Kenapa? Kena marah. Aku tak apa. Aku intan payung. Jadi mesti tak marah. Opah pun tak marah. Tapi... Kak. Upi, Ipi, nak makan lagi? Tak nak. Nanti akan marah lagi. Padan muka. Dah pesan jangan main. Dia main juga. Nakal. Engkau ni pun, Ros. Garang sangat. Diorang tu kan kecil lagi. Kau dulu lagi nakal. Akak pun nakal. Cakap orang je lebih. Dia pun sama. Tahu marah kita je. Kan? Ish. Cuknya. Kalau dapat pakai baju biru-biru, mesti panas. Yalah. Roket tadi. Panasnya. Nak buka lah. Jangan. Kejap lagi Cikgu Jasmine nak ambil gambar. Betul. Aku tak panas pun. Patutlah panas. Tepi. Tepilah main. Nenek yang cantik. Saya suka. Aku pun suka. Aku nak bawa balik lah. Apa? Nak bawa balik? Amboi. Banyak cantik. Hei. Ini semua abang punya. Bagi balik. Tak mau. Hah? Palo. Lah cepat. Habislah bau masam. Dah memang masam pun. Alah, kenapa kena bagi balik? Kenalah. Nanti abang boleh sewakan pada orang lain. Jangan marah. Ini bukan untuk kita orang ke? Tolong sikit. Bukalah. Tak boleh. Ini saya punya. Saya tak suka. Ceralan. Hah?
Macam tulah. Ini semua pasal Rainbow. Rainbow! 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 Hah? Bertuah punya ayam. Asyik ngayau je. Besar kau orang. Rainbow, Rainbow. Merayau? Biasalah. Rumah Pak Samad. Masa tu... Rainbow? Hei, jangan main-main lah. Mak kena tak? Upin, janganlah cakap macam tu. Dah senja ni. Korang ingat tak pokok kelapa yang condong tu? Ingat. Satu hari tu... Siapa tu? Fizi, kelapa je. Kita atuk lagi seram. Ceritalah tu. Masa tu tengah Piala Dunia. Gitu. Bye. Atuk baru lepas hantar korang balik rumah. Tiba-tiba, oi, cuak atuk. Atuk perhati aja semak tu. Dari jauh. Lepas tu, atuk terdengar. Yang apa tu? Api atuk kan ni. Atuk pergi dekat semak tu. Bunyi tu makin kuat. Makin kuat. Makin kuat. Itu pun terkejut. Atuk Tak nak balik ke? Ya. Hujan dah berhenti. Alah. Rainbow, tunggu.
Ketua menyayam. Nasib baik tak jadi apa-apa. Risau apa? Lain kali bila dah nak hujan tu balik cepat. Main je tahu. Betul. Nak buat lagi lah tu. Seronok. Kita orang dapat bercerita, dengar cerita dan buat cerita. Banyaklah cerita kau. Ni cerita kau. Ah.